Penyanyi Eliana menyatakan rasa terkilan dan marah apabila anak angkatnya, Cahaya Ramadhani, menjadi sasaran ejekan berunsur perkauman di platform media sosial. Menurut Eliana, dia tidak pernah membesarkan anaknya dengan mengharapkan simpati atau ihsan daripada mana-mana pihak. Justeru, dia mengecam tindakan segelintir individu yang sanggup menghina seorang kanak-kanak tanpa memikirkan implikasi emosi dan kesan jangka panjang terhadap perkembangan anak tersebut. Guys, sebelum kita lanjutkan, jom subscribe Drama Tu. Eliana menjelaskan bahawa tekanan dan cemuhan terhadap Cahaya bukanlah isu baharu. Sebaliknya telah bermula sejak anaknya itu masih kecil. Sebagai seorang ibu, dia merasakan sudah tiba masanya untuk bersuara dan tidak lagi berdiam diri apabila penghinaan yang diterima semakin keterlaluan. Menerusi satu hantaran di Threads, Eliana atau nama sebenarnya Ernelia Eliana M. Rizal meluahkan perasaannya secara terbuka. Ini kali terakhir saya nak cakap bab anak, saya tak main-main. Dengar sini, saya besarkan anak tak pernah minta ihsan atau belas kasihan daripada sesiapa pun selama ini. Jadi, kenapa perlu biadab sangat? Tulisnya. Dalam luahan yang sama, Eliana turut mempersoalkan kewajaran individu tertentu yang tergamak mengejek seorang anak kecil tanpa empati. Adakah anak saya menyusahkan hidup kamu? Kenapa perlu ejek dengan panggilan anak keling? Dosa ke jadi anak keling? Kamu rasa hebat sangat jadi anak Melayu? Luahnya. Eliana menegaskan bahawa segala tekanan dan kecaman yang diterima oleh Cahaya telah lama dipendam olehnya. Namun, apabila penghinaan tersebut semakin melampau, dia memilih untuk tampil bersuara demi mempertahankan maruah dan kesejahteraan anaknya.